Cik, tengok cik tu berasap balong mai daripada sana. Debu penuh jalan. Sebenarnya Temeloh ni dah 2 minggu dah ni. Tak hujan ni. Nampak macam nak hujan. Tapi tak hujan cik. Tengok sendiri tu. Nampak gelap yang belah sini. Tapi tak hujan cik. Pak Long pun risau juga saat ni. Pak Long semua kacun. Takut pula hujan mai. Sia-sia saja kerja. Tapi walau bagaimanapun, kita buat kerja sikit-sikit. Kerja pembersihan di kebun Abah. Jom. Hai semua, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik Pak Long, apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Abah. Nampak gayanya dalam masa 2 minggu ni, video Pak Long tak putus-putus. Ada kerja, ada semangat, sambil-sambil Pak Long buat video sikit-sikit lah. Mungkin hampa yang tengok di channel Kebun Abah dah tahu dah. Ni, Pak Long duk tengah pasang pagar ni. Tak siap-siap juga sampai ke sana. Maklumlah ada 8 lubang di situ yang tanah dia sangat keras. Dah 2 kali dah Pak Long mai curah hayak, jurus hayak dalam tu nak bagi tanah tu lembut. Hari ni Pak Long nak tunggu adik dengan Abang Long. Abang Long pun ada hari ni nak tolong Pak Long. Kita nak korek yang tu. Tapi bukan dalam video ni. Video yang selepas ni. Hari ni mai, kalau hampa tengok hari tu ni, Pak Long dah misi rumput di kawasan situ. Nak bersih-bersihkan kebun Abah sikit-sikit sementara tunggu mereka sampai. Api cik. Kerja kebun ni memang tak lari lah daripada kita duk bakar sampah. Tapi untuk nak bakar sampah tu kita buat pengawalan lah sikit. Jangan sampai merebak jauh. Sikit-sikit bakar tak apa cik. Sikit-sikit saja. Jangan bakar satu kebun. Tu salah. Memang salah. Ni perlu nak bakar sampah sikit lah. Dah lama sangat dah. Daun-daun kayu. Lungguk sampah Pak Long ni pun dah kering dah sangat ni. Elok sangatlah ni kalau nak bakar dengan kawalan. Jom kita pergi ambil sampah-sampah. Ada pokok-pokok pisang yang yang dah lama, yang dah mati tu tebang, kita angkut taut dalam api. Hampa tengok ni tik baru Selagi pagar Pak Long ni tak siap, lagi itulah lembu nak masuk. Tak boleh nak buat apa, cuma mengharapkan sajalah dia tak makan pokok-pokok Pak Long. Takatlah ni dia masuk makan rumput sajalah. Dan kita pergi bersih kawasan pokok cepedak ni kan. Ada yang tanya Pak Long, cepedak tak masak ke? Masak cik. Masak Pak Long duk makan. Tapi masalahnya lah ni, bila besar macam ni, beruk main makan lah. Ataupun kera main makan. Tu, nampak tak? Dia tarik. Habis, duk berebut dengan dia. Adalah atas pokok ni ada 4-5 biji lagi. Ni adalah batch-batch yang terakhir lah. Kalau dapat kat Pak Long, dapat lah. Tak dapat lah. Hampa tengok ni mana ada lah. Tak ada apa. Main nak cakap-cakap. Kita himpun, bersihkan kawasan ni. Pitok lah lungguk api sana tu.
Yang ni tak guna lah cik, tak guna lah. Kalau jadi macam ni, lembu dah makan macam ni, kita pangkas macam mana pun susah. Tak tahulah kalau nak abang kampar lagu mana. Kalau pokok kena ayak liok lembu, ayak liok kambing, Pak Long duk tengok, payah lah nak naik. Tak ada bisa ke apa tak tahu lah. Alright. Oh, kena ambil kereta surung macam ni. Letih angkat, berat-berat. Cek ni satu lagi. Wheelbarrow Pak Long yang mula-mula Pak Long beli dulu ni. Yang ni tak boleh nak buat apa lah. Memang out. Inilah hasil YouTube Pak Long yang pertama Pak Long beli kereta surung. Pak Long siap bubuh nombor plate lagi. VV609. Dulu Pak Long pernah masuk bid nombor ni. Tapi nombor ni tak dapat kat Pak Long. Orang tu menang berapa ribu Jadi Pak Long tak dapat. Sebenarnya Pak Long nak letak kat kereta Pak Long. Jadi kita abadikan kat sini. Plate nombor yang hilang baru ni, Wheelbarrow yang hilang baru ni US 609. US Uncle Sharp. Tapi nak buat lagu mana? Hak ni kita buang tak boleh buat apa ni. Duduk lapi lah. Barang-barang ni pun boleh buang saja. Tak guna lagi ni. Syok bila tengok kawasan kebun bersih. Seronok. Tapi dia lah kita kadang-kadang tak dan nak buat. Tu ada 3 lagi. Hak ni cik. Kalau nak abang kampar ni. Kalau macam ni memang tak guna dah. Kalau hampa biar berbaja tak jadi lah. Dia ubat dia datang ni lah. Ni ubat dia. Tu ubat. Ni dia dah berbuah itu ni. Pisang ni dia tak berbuah banyak kali. Bila dia dah berbuah, habislah takat tu sajalah. Hampa kena tanam anak lah.
nampak bersih dah sikit. Ada sikit-sikit lagi, kalau nak cakap-cakap saja. Lepas ni kita akan buat kerja lain pula. Tapi video ni video bersihkan kawasan kebun tu je. Tolong kat. Mintalah ni. Biarlah sampah-sampah ni. Mintalah. Semut semut ni tak gigit orang. Ni bukan semut gatal. Nak bagi bersih sungguh-sungguh. Cuba hampa tengok bawah pokok. Cipedak palung. Dah okey dah. Cuma bahagian sana jom kita pangkas sikit. Mana tadi? Mai. Palung mesin hari tu. Tapi hak ni memang tak boleh masuk dengan mesin. Rosaklah mata mesin kan. Okey. Macam ni. Oh. Sikit lagi, Jack. Sikit je lagi. Ni pokok pisang nangka. Ni, nampak tak? Dia warna purple macam ni. Biasanya pisang nangka. Nampak tu, buah. Pisang nangka. Pisang nangka, dia punya jantung memang sedap. Tapi dia sangat pahit. Pahit ni, kalau hampa nak hilang dia, kena rebus 2-3 kali buang air. Tapi Pak Long tak mau. Makan dengan budu sedap ni. Ni yang Pak Long abang dalam episod lepas ni. Tiba-tiba Pak Long jumpa pokok durian. Ada dalam tu, ingat ke dah mati lah. Ada lagi. Pak Long pun tak ambil kisah dah pasal pokok durian ni. Ada. Kalau macam ni tak jadi dah, Jack. Dia dah terbantut, tak jadi dah. Kalau hampa berbajak pun tak jadi dah. Melainkan hampa kena korek, tanam pokok lain lah. Pokok daun kapai terbang. Kalau orang tua-tua dulu ambil pokok ni, kalau luka, upak, tuih, bubuh dekat luka tu. Tu petua orang lama-lama. Alright. Nak selesai dah. Pokok pisang Restali. Tak jadi. Kau dah main kacau. Pokok duri. Terung duri. Alhamdulillah. Buat mula-mula tu buat sorang-sorang. Lepas tu anak-anak dah main. Mereka pakat tolong. Cepat sikit lah kerja Pak Long. Pak Long rasa cukup dulu video untuk hari ni. Kita bersihkan sikit di kawasan sini. Dah nampak lapang elok. Dah cantik dah kawasan sana. Nampak?
Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak hampa yang main ke channel Kebun Abah. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.